Hari ini mereka mengaku, esok mereka kata mereka disabotaj. Walhal dalam pengakuan itu menceritakan segala-galanya. Tuan-tuan, tak kiralah yang berada di Sabah ataupun di Semenanjung. Untuk orang Sabah, kami di Semenanjung, kalau boleh, esok kami juga nak sama-sama adakan pilihan raya di Semenanjung. Untuk apa? Untuk kami buang mereka daripada duduk di kerusi pentadbiran kepada rakyat, kerana mereka tidak lagi memikirkan isu kita sebagai rakyat. Ingat tu, jangan salah pilih lagi. Jangan dikekalkan mereka-mereka yang tidak berguna untuk mentadbir kita. Mereka yang tidak berguna, kita harus letakkan mereka di mana? Kita letakkan mereka di tempat yang sepatutnya. Mereka juga tidak layak dipanggil Datuk, Datuk Seri dan sebagainya, kerana mereka melakukan perkara-perkara yang amat-amat tidak bermoral. Dalam bahasa utara di negeri aku, dipanggil sebagai inilah pelak-pelak yang tidak patut diberi hormat lagi. Untuk esok, apa yang dapat aku sarankan, orang di Sabah, ingat, jangan takut melakukan perubahan, kerana perubahan ini adalah untuk anak cucu anda. Kita bukan menghasut untuk melingkupkan negara, tapi kita memberi satu pandangan. Kalau inilah dikekalkan, maka jangan hairan anak bangsa kamu nanti akan rosak. Disebabkan mereka-mereka yang hanya mengisi perut mereka semata-mata. Berani kerana benar. Berani bukan bermakna kamu pandai lawan, tapi kamu pandai mengubah daripada rosakan kepada kebaikan. Berani kamu bah. Ayo, kasih bagus Sabah.